Memang syukur sangat lepas guna power grow dekat pokok padi ni. Saya bukan buat dekat satu tempat ni, saya buat keluasan 18 ekar. Saya Safiah binti Salamat. Sawah ni dekat Tali Air 9, Pasir Panjang, Sekinchan, Selangor. Keluasan sawah ni 1,5 ekar. Saya guna power grow ni sejak musim padi ni lah. Keluasannya tu yang 1,5 ekar tu, satu botol ni pun tak habis. Alhamdulillah lah. Pokok cantik. Bila pokok cantik, buah pun insyaAllah cantik. Mula-mula sembuh kali pertama tu usia padi dalam 8 hari. Selepas 8 hari sembuh lagi kali kedua sebulan. Sembuh lagi kali ketiga 2 bulan. Sembuh yang kali keempat 3 bulan. Lepas tu saya sembuh lagi ni nak dekat menuai. 2 minggu lepas saya baru sembuh. Maknanya saya sembuh 5 kali. Alhamdulillah lah pokok padi saya suami baru sembuh sekali racun serangga. Rasanya serangga tak datang. Semuanya memang alhamdulillah bagus-bagus pokok padi saya. Saya memang sorkan dekat semua petani-petani yang ada sawah padi ni, gunalah power grow.